Inilah antara bencana kepada program kita mereka ini siang malam dalam cek dalam proses sampai tak terbaca itu KSM video memang video yang bagus sangat rapi dan hari ini yang digunakan kat luar itu adalah daripada semangat tuan-tuan dan puan-puan dan harapan idea daripada mereka yang sangat berbakti dan berbudi pelia ini. Okey, lagi saya tak nampak lah. Okey, Puan Nurhaliza, Puan Fatimah, Cik Aman, Puan Khairiyah, Puan Syafiah, Puan Nanita, Puan Azrai, Puan Syazana, Puan Junaida dan Puan Rahim. Boleh ke depan? Boleh duduk, lepas kita boleh berkolaborasi bersama. Tindakan tuan-tuan dan puan-puan ni ada ramai lagi sebenarnya yang menolong aktiviti untuk menetapkan kelangsungan acara anak kita ni. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada, semua yang bekerjasama merancang terutama dalam grup ini. Saya cadangkan kepada puan-puan, ahli-ahli tim PSIP Pompai, tolong buat pertemuan anak-anak ni contoh kalau wajib hari Ahad ni jumpa, baik kita berkolaborasi satu patut dan jumpa anak kita nak exam, buat mungkin nak buat halal house sikit-sikit, lebih akrab itu lebih baik. Kalau kita boleh angkat dalam aspek kita boleh bersikup apa salah itu lebih baik. Terima kasih akak dan tim sebenarnya ada akak yang betul-betul saya tak tahu ni, tapi dalam akak mereka sangat sibuk, tapi lihatlah apa yang kita rancang ini insyaAllah. Terima kasih banyak. Okey. Baik, ini yang kalau yang PSI buat poster. Itu apa tu? Harga tu apa? Macam apa? Dan ni berapa SPM 205 ada kami berbanyak ni berdetekan bagi kami untuk berbanyak ni kami sebelum itu aktiviti transmission dalam program motivasi etc. dalam hubungan program bayar. Bayar kena main kan SSS ni duit lah kan. Saya tak kata tanpa duit semua tak boleh jadi, boleh, tapi semua boleh jadi asal duit. Baik. Okey, boleh silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lina, jadi saya panggil Ibu Lina, puan-puan, anak-anak yang memang semua. Juga guru saya lah, very support, very good. Dan saya tak boleh berdiri di sini kalau tak ada guru saya sebenarnya. Mereka ada di belakang saya untuk menyantuni anak puan-puan. Bagi meringkaskan dan mempercepatkan perjumpaan, saya nampak banyak lagi sebenarnya nak cerita, tetapi saya boleh terus kepada slide yang ada. Puan-puan, data sudah menunjukkan di mana letaknya sampai sekali. Walaupun saya sangat yakin anak-anak ini tak sama, dan saya sangat nampak saya dengan mereka dah 2 tahun, sebab saya telah di sini 2 tahun lebih. Mereka dengan saya berkaitan-kaitan, sama-sama pergi kerja, sama-sama pergi berjuang SMK, dan sekarang kita nak berjuang untuk STM. Puan-puan, saya selalu up dalam grup info Telegram. Kalau puan-puan perasan, saya selalu highlightkan tarikh pemeriksaan. Tarikh pemeriksaan kami ini sangat unik sebab anak-anak kita belajar daripada bulan 2 sehingga bulan Disember sahaja.
Asalnya sampai Januari tahun depan. Tetapi nampaknya KPM begitu, you sayang mereka. Cepat-cepat habis. Dan kalau kita lihat sebenarnya anak-anak, dah nak hampir sebulan, Mei hampir sebulan kita akan ujian atau kompetisi dengan lisan dan juga amali. Minggu hadapan hari Jumaat kita dah start amali. Mana? Hamil model, hamil Islamil, PPT is PPT. Kita kena terima. Kita buka mindset kita ada bahan yang kita kena pahami. Tuan-tuan, ini dah orang 95. Saya macam cuma buat cerita dah sehari pun cuma. Bulan 8, anak-anak kita dah periksaan percubaan. Dengan lisan dengan amalinya. Kemudian bermula November yang start dengan SPM, lisan, amali dan bermula awal bulan Disember. Saya betul dalam Disember kita akan bermula dengan pemeriksaan bertulis. 30 Disember tutup buku bye-bye. Boleh balik kampung. Jadi dalam tempoh yang sangat dekat ini, nak melonjak pula makin tinggi 1.21, saya yakin boleh dengan strategi yang sangat. Maksudnya kita kena susun sebaik mungkin. Ini yang ada di depan. Tuan-tuan, kelas tambahan pada waktu sebelum balik hari Jumaat, saya lihat dengan kita mengambil dari sebahagian daripada guru luar. Sebelum ni kita tak letak test lagi powernya, tapi bila nampak keputusan ini kita yakin Cikgu Hafizul. Dah try tak Cikgu Hafizul? Anak-anak dah belajar dengan Cikgu Hafizul admit semasa bulan puasa. Dah. Cikgu Hafizul okey tak? Siapa yang tak okey angkat tangan? Siapa angkat tangan kenapa ni? Muaz, kenapa angkat tangan Muaz? Saya kenal Muaz. Muaz dia tak okey ke Muaz? Muaz dia anak bijak. Dia 10A. Budak tak baik dia 10A. Kalau Muaz tak okey, saya buang Cikgu Hafizul. So kalau okey, saya nak try. Tapi kenapa kita ambil guru luar, tuan-tuan? Cikgu yang dalam tak cukup. Kalau dengan guru dalam sahaja, satu kelas ramai. Tapi bila ada guru tambahan, kita bermula 2,5 sebenarnya tuan-tuan. 2,5 ini 2,5 3 jam. 3 jam cukup ke? Ke macam tak sempat? Baru 2-3 soalan, dah nak balik. Tak nak keluar pula saya nampak. Baliklah saya. Semua pelajar diminta untuk bersurai. Yang lepas saya nampak tak nak turun. 5,5 tak nak turun lagi. Admit ni kalau pandai, 3 jam dapat berpuluh-puluh soalan. Tapi kalau kurang, 3 jam satu soalan pun tak siap. Jadi saya perlukan grup-grup kecil. Cikgu ni boleh santuni anak kita sampai kalau boleh nak tolong tuliskan apalah jawapan. Dan saya minta untuk sesi ini bukan sesi macam PDP. PDP lebih kepada aktiviti untuk menarik minat. Ini bukan sesi menarik minat, ini sesi latih to be. Sebolehnya kita nak suruh anak kita daripada A to Z, cikgu dia kena pimpin kalau terpaksa pimpin. Jadi kita buat kelas-kelas ini. Saya tak minta banyak dulu, saya kata 5 dulu. Tapi kalau akan datang, kita lihat prestasi peperiksaan pertengahan dan juga peperiksaan percubaan. Kalau anak kita masih lagi ditakut lama, masih lagi perlu injection untuk admit, saya harap puan-puan tolong buka ruang untuk saya bantu mereka. Kalau tidak, mungkin dengan keupayaan yang ada, seorang cikgu 50 orang pelajarnya. Mana mungkin dia dapat santuni anak kita selalu. Jadi saya harap bila kita buat grup kecil, kita perlukan sedikit support daripada ibu ayah kelas ramai. Anak-anak kita juga yang mohon supaya dibuat untuk memberikan motivasi. So kita dah buat perancangan, insya-Allah kalau tak silap grup ini akan ke Perak ke 9 Negeri Sembilan. Okey kan Negeri Sembilan, jauh kan? Luar negara. Salah, luar negeri. Luar negeri, okey? InsyaAllah ke Negeri Sembilan. Tak payah naik kapal terbang lagi, insyaAllah tak lama. Dengan kos yang ada, saya harap kita dapat pergi bukan sangat untuk pergi motivasi saja. 3 hari 2 malam kita pastikan guru-guru cemerlang yang kita panggil ke situ dapat kita manfaatkan. Anak-anak mereka datang dengan hati yang besar, kita gunakan
kesempatan yang ada, perah betul-betul mereka. Faham tak perah ni? Perah otak mereka sampai mereka rasa penat sangat nak melayan anak-anak Sambes. Sebab anak Sambes memang tanya habis-habisan. Sebab kita bukan calang-calang bawa duit banyak-banyak ribu-riban sampai jauh-jauh kita pergi, bukan jalan-jalan cari makan sahaja. Ada masa mungkin kita akan tarik nafas, tengok laut ke tengok sungai, tetapi pada waktu yang tepat kita akan belajar betul-betul. Boleh tak janji dengan bonda pergi sana betul-betul? Sebelum ni kita pergi mana Kuantan kan? Ada masa memang tengok air, ada masa kita belajar, betul tak? Ayah-ayah saya memang saksi mereka belajar. Ini tak tipu. Pagi-pagi, hujan-hujan, subuh-subuh, basah-basah, pergi juga sembahyang jemaah. Saya nampak anak-anak ni bagusnya sembahyang jemaah subuh, bukan senang. Nak tarik selimut untuk sembahyang subuh berjemaah, tapi mereka boleh bersama-sama. That's why saya boleh kempen lagi. Kalau mereka nak ke Negeri Sembilan, apalah sangat kan? Bukannya pergi New Zealand, pergi Negeri Sembilan je. Boleh ya tuan-tuan? So kalau selepas ini kita sama-sama bantu. Next. Mission Impact yang saya sebut tadi, insyaAllah ada limpah dan mudah-mudahan dia melonjak ke pangkat 3 atau 2 atau 1. Tak mustahil kan? So kita akan mula awal, insyaAllah. Next. Mission Mathematics, seperti yang telah tuan ready disebut. Kelas prinsip perakaunan, kita mohon Cikgu Rohaizat juga datang sekali-sekala. Bukan hari-hari, sekali-sekala untuk bantu anak kita untuk kelas tambahan. Okey ke Cikgu Rohaizat? Saksi tuan, saya tak salah pilih cikgu.